Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak mengulas sedikit tentang isu kunyit, yang mana baru-baru ni kita digemparkan dengan satu peristiwa di mana geng-geng kunyit membuat satu program di dalam bilik beramai-ramai kunyit bermain pedang. Jadi hari ini Pak Haji nak beritahu kepada sahabat-sahabat bahawa Persatuan Lembu se-Malaysia ketawa terbahak-bahak apabila melihat kunyit-kunyit bertempiaran berlari di dalam suatu premis yang mana diserbu oleh pihak berkuasa. Jadi Persatuan Lembu se-Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa ini adalah satu perkara yang paling bangsat, yang paling tak guna sekali, kerana lembu sendiri telah membuat pengakuan sedangkan dia binatang, dia tak pernah main jantan dengan jantan. Tetapi ini toke-toke kunyit, geng-geng kunyit sanggup bermain pedang sesama jantina, sesama spesies. Ini yang membuatkan Persatuan Lembu Malaysia ketawa terbahak-bahak. Selain daripada itu juga Pak Haji nak membuat sedikit ulasan, tapi bukan Pak Haji nak mengkritik PDRM. Pak Haji pun ucapkan jutaan terima kasih kepada PDRM kerana membuat serbuan terhadap program tersebut. Tapi cuma satu je yang Pak Haji nak bertanya kepada pihak PDRM. Apa tujuan dan apa sebenarnya yang ada di dalam PDRM, yang mana kita selalu dengar tentang jabatan ataupun bahagian D7, perjudian dan maksiat. Tak silap Pak Haji, D7 lah, perjudian dan maksiat. Jadi adakah PDRM hanya menangkap toke-toke judi mesin dan juga maksiat seperti GRO dan juga pelacuran? Tapi apa yang berlaku baru-baru ni, kunyit dan juga rakan-rakan kunyit membuat satu program tu, tidakkah itu dikatakan maksiat? Sedangkan itu adalah satu benda yang Nabi sendiri tak mengaku umat. Jadi tak ada ke akta ataupun satu kata orang tu, undang-undang yang boleh mengenakan di bawah PDRM, di bawah jabatan D7, perjudian dan maksiat? Tapi yang Pak Haji sedih dengar satu kenyataan yang mana setelah disoal siasat bahawa tiada mangsa yang membuat pengaduan tentang perkara tersebut. Pak Haji dah cakap tadi, Pak Haji bukan nak kritik, tapi Pak Haji nak mengulas. Sahabat-sahabat dan rakan-rakan Pak Haji dengar sini. Perkara yang berlaku tempoh hari itu bukanlah satu perkara yang macam Papan Lon buat. Papan Lon tu memang paksaan. Jidat leher orang, raba kotel orang, buat benda-benda yang membuatkan satu orang yang tidak selesa sehingga mangsa membuat aduan. Macam Usuk Router, macam Saipul Buhari, kan? Jadi dalam perkara yang berlaku baru-baru ni, itu bukan paksaan, itu memang program yang telah dianjurkan oleh pihak penganjur, yang mana pedang akan berlawan dengan pedang. Mana ada geng-geng kunyit nak buat pengaduan bahawa saya kena liwat, yang sini saya pun kena liwat. Tak ada, sebab itu bukan satu program, bukan satu benda yang paksaan, itu program yang dianjurkan. So macam mana nak tunggu sampai ada pengadu membuat aduan yang dia dilewat? Itu satu perkara yang Pak Haji rasa macam sedih lah, pelik, kan? Bukan Pak Haji nak mengata PDRM tu tak bagus, tapi bila Pak Haji katakan tadi tentang D7 tu, perjudian dan maksiat, jadi maksiat yang kategori mana yang boleh diambil tindakan, kan? Adakah jantan dengan jantan, yang mana dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berfirman, benda-benda yang Nabi larang pun dalam hadis pun ada perkara-perkara tersebut. Sejarah tentang Nabi Lut. Adakah itu bukan perkara maksiat? Perkara ini yang boleh mendatangkan malapetaka dalam negara kita, kan? Jadi lagi satu, Pak Haji nak tegur juga kepada jawatan agama. Tak ada ke satu enactment ataupun rang undang-undang yang boleh mengenakan perbuatan-perbuatan sebegini? Ini adalah satu perbuatan yang lebih teruk daripada binatang, kan? Binatang pun kalau dia nak mencari mangsa pun dia cari yang
lain spesies. Dia cari betina, dia tak cari jantan dengan jantan. Jadi kena ada satu undang-undang yang boleh mengenakan perkara-perkara yang moral sebagai orang Islam sendiri. Ramai orang Islam yang membuat kerja-kerja sebegitu. Ini yang Pak Haji, bukan Pak Haji nak mengkritik sesiapa, tapi Pak Haji nak mengulas ataupun Pak Haji nak meluahkan satu perkara yang boleh orang ramai berfikir. Kan? Kita ada di 7 perjudian dan maksiat. Kategori maksiat yang macam mana? Adakah bermain pedang dengan pedang di dalam satu program tu tidak datangnya maksiat? Kalau jihad duduk dalam satu bilik karaoke pun dia boleh kenakan sebagai satu undang-undang maksiat. Kan? Jadi ini yang Pak Haji nak tanya. Kan, Pak Haji nak mintakan satu pencerahan dalam perkara ni. Kan, Jabatan Agama pun kalau boleh adakan satu undang-undang yang boleh mengenakan hukuman yang supaya mereka tu insaf, selain daripada kaunseling, tapi hukuman tu memberikan mereka kesedaran dan keinsafan. Jadi kalau apa yang dinyatakan oleh pihak PDRM, tidak ada satu orang pun mangsa yang membuat laporan tentang dia dilewat untuk mengenakan di bawah Section Penal Code 377. Memanglah semua suka sama suka. Pedang nak test pedang, pedang aku nak test pedang sini. A punya pedang nak test pedang C punya pedang nak test pedang E. Mereka nak rasa pedang masing-masing. Macam mana yang nak adakan satu laporan mengatakan mereka tu mangsa? Ini satu persoalan. Bukan Pak Haji nak mengkritik, nak menghina, tidak. Tapi ini satu benda yang boleh mendatangkan persepsi buruk rakyat terhadap undang-undang yang ada dalam negara tentang perkara-perkara yang terkutuk ni. Ini perkara lebih hina daripada perempuan dengan lelaki dalam bilik hotel. Kan, tak berhaluat. Yang ini lagi teruk sebab yang ini Nabi sampai tak mengaku umat perkara-perkara ni. Kan? Jadi Pak Haji mintalah pandangan sahabat-sahabat memberi sikit komen dalam video Pak Haji ni tentang perkara tersebut dan kenyataan yang dibuat oleh PDRM. Sekali lagi Pak Haji beritahu, bukan Pak Haji nak mengkritik PDRM, bukan Pak Haji nak menghina PDRM, tapi tidak ada ke sedikit jalan elemen yang boleh mengenakan orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk tu tentang undang-undang, kan? Sampai reman pun Majlis tak boleh nak bagi. Jadi sekarang ni kalau tak ada undang-undang yang boleh mengenakan kunyit-kunyit ni, so kunyit akan bermaharajalela. Mereka akan buat sebab tiada aduan. Sebab kunyit dengan kunyit memang dia nak seronok nak test pedang. Kan? Jadi tu sebab Pak Haji kata lembu se-Malaysia pun ketawa terbahak-bahak tentang apa yang berlaku tentang kunyit. Kan? Lembu tidak pernah main jantan dengan jantan. Hanya manusia saja yang hina, yang bangsat saja yang main jantan dengan jantan. Itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.